Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Menurut laporan Stadium Astro bertarikh 19 Ogos 2026, bekas pertahanan Johor Darul Takzim, Park Jun Hyong, percaya Harimau Selatan mempunyai kemampuan untuk merintis laluan sehingga ke separuh akhir. Malah tidak menolak kemungkinan JDT mara ke final Liga Juara-Juara Asia Elite atau ACLE musim 2026-27. Kenyataan itu pastinya menarik perhatian kerana ia datang daripada seorang pemain yang pernah berada dalam bilik persalinan JDT dan memahami sendiri tahap persaingan serta tuntutan yang diletakkan terhadap kelab gergasi Johor itu. Apa yang lebih menarik, Jun Hyong bukan sekadar memuji JDT berdasarkan pemerhatian dari luar. Pemain Korea Selatan itu pernah menyarung jersi Harimau Selatan selama 2 musim sejak 2024. Justru, apabila beliau mengatakan JDT mampu pergi jauh di pentas Asia, kenyataan tersebut mempunyai nilai tersendiri kerana beliau pernah merasai sendiri budaya kemenangan, tahap latihan dan tekanan untuk sentiasa mencapai sasaran tinggi di JDT. Menurut Jun Hyong, JDT sentiasa berusaha meningkatkan prestasi dan meletakkan sasaran yang tinggi. Beliau melihat skuad JDT musim ini sebagai pasukan yang lebih mantap dan percaya kemampuan untuk mara ke separuh akhir ataupun final bukan sesuatu yang mustahil. Dalam konteks ACLE, kenyataan itu juga menunjukkan bagaimana reputasi JDT semakin mendapat pengiktirafan, bukan sahaja dalam bola sepak Malaysia, tetapi dalam kalangan pemain yang pernah menjadi sebahagian daripada projek Harimau Selatan. Namun persoalannya, adakah keyakinan itu benar-benar mempunyai asas? Jika kita melihat struktur ACLE 2026-2027, cabaran yang menanti JDT sememangnya jauh lebih besar. AFC telah memperluaskan kejohanan ini kepada 32 pasukan dengan 16 pasukan beraksi di wilayah timur dan 16 lagi di wilayah barat. Setiap pasukan akan berdepan 8 lawan berbeza, 4 perlawanan di tempat sendiri dan 4 di tempat lawan. JDT juga sudah mengetahui lawan-lawan mereka selepas undian League Stage pada 18 Ogos. Format baharu ini bermakna setiap mata menjadi sangat penting kerana kedudukan Liga akan menentukan laluan kepusingan kalah mati. 8 pasukan terbaik setiap wilayah akan mara ke peringkat seterusnya, manakala kedudukan tinggi memberikan laluan yang lebih baik dalam pusingan 16 terbaik. Di sinilah cabaran sebenar JDT bermula. Dominasi dalam bola sepak domestik tidak semestinya menjamin kejayaan di Asia. JDT mungkin sangat dominan di Malaysia, tetapi ACLE mempertemukan mereka dengan kelab-kelab yang mempunyai pengalaman, keuangan, pemain import berkualiti dan intensiti pertandingan yang jauh berbeza. Namun, JDT mempunyai satu kelebihan besar, iaitu pengalaman. Harimau Selatan bukan lagi pasukan yang sekadar mahu mencuba nasib di pentas Asia. Mereka sudah beberapa kali berdepan kelab-kelab besar benua ini dan pengalaman tersebut membentuk mentaliti yang lebih matang. Malah perjalanan JDT dalam kempen Asia sebelum ini membuktikan bahawa mereka mampu memberikan saingan kepada pasukan yang di atas kertas mempunyai sumber lebih besar. Satu lagi faktor penting ialah pembangunan skuad. JDT secara konsisten membina pasukan dengan kedalaman pemain yang membolehkan mereka menguruskan jadual padat. Dalam kejohanan seperti ACLE, perkara ini amat penting kerana perjalanan panjang, kecederaan, penggantungan dan keletihan boleh mengubah prestasi sesebuah pasukan dalam sekelip mata. Kenyataan Jun Hyong juga menarik kerana beliau menyebut JDT mempunyai sasaran tinggi. Mentaliti seperti ini mungkin menjadi salah satu perbezaan terbesar antara JDT dengan kelab lain di rantau Asia Tenggara. Apabila sasaran sesebuah kelab hanya untuk melepasi peringkat liga, tekanan mungkin berbeza. Tetapi apabila sasaran sudah diletakkan kepada separuh akhir atau final, seluruh organisasi perlu beroperasi pada tahap maksimum. Bagaimanapun, kita tidak boleh terus menganggap JDT pasti akan sampai ke final hanya kerana seorang bekas pemain membuat ramalan positif. Kenyataan Jun Hyong perlu dilihat sebagai pengiktirafan terhadap potensi, bukannya jaminan keputusan.
Bola sepak Asia sangat kompetitif dan satu kesilapan taktikal, kecederaan pemain utama atau kegagalan mengutip mata di tempat sendiri boleh mengubah keseluruhan perjalanan sesebuah pasukan. JDT juga perlu memberikan perhatian serius terhadap perlawanan di tempat lawan. 4 aksi away dalam league stage boleh menjadi penentu. Mendapatkan mata di gelanggang lawan adalah salah satu kunci untuk memastikan JDT berada dalam kelompok 8 terbaik wilayah timur. Jika JDT mampu konsisten di laman sendiri dan mencuri mata penting di luar, peluang untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik akan menjadi lebih cerah. Selepas itu, cabaran semakin sukar. Sistem kalah mati tidak memberikan banyak ruang untuk kesilapan. Pasukan perlu mempunyai ketenangan ketika berada dalam tekanan, pengurusan permainan yang baik dan kemampuan untuk menyesuaikan strategi mengikut lawan. Di sinilah pengalaman pemain serta kebijaksanaan barisan kejuru latihan akan benar-benar diuji. Jika JDT berjaya mara ke pusingan 16 terbaik, sasaran separuh akhir yang disebut Jun Hyong tidak lagi kelihatan terlalu jauh. Tetapi untuk sampai ke final, mereka perlu melalui beberapa peringkat yang penuh dengan risiko. Setiap lawan mempunyai kekuatan tersendiri dan tidak ada jaminan bahawa JDT akan mendapat laluan mudah. Dalam masa sama, JDT mempunyai motivasi tambahan untuk membuktikan bahawa kejayaan mereka bukan hanya dominasi domestik. Kelab ini mahu dikenali sebagai kuasa bola sepak Asia Tenggara yang mampu bersaing secara konsisten dengan kelab-kelab terbaik benua. Sebab itu, ACLE musim ini boleh menjadi salah satu pentas paling penting dalam sejarah perkembangan JDT. Apa yang Jun Hyong lakukan sebenarnya ialah memberikan satu gambaran daripada sudut pemain yang pernah berada di dalam sistem JDT. Beliau tahu bagaimana kelab itu bekerja, tahu bagaimana pemain didorong untuk mencapai tahap lebih tinggi dan tahu bahawa mentaliti JDT adalah untuk sentiasa mengejar sesuatu yang lebih besar. Jadi, apabila bekas pertahanan itu mengatakan JDT boleh mara ke separuh akhir, malah final, penyokong Harimau Selatan sememangnya mempunyai alasan untuk berasa optimistik. Tetapi, optimisme itu perlu disertai realiti. JDT mungkin mempunyai kualiti, pengalaman, kedalaman skuad dan mentaliti kemenangan. Tetapi, ACLE tetap merupakan medan yang akan menguji mereka pada tahap tertinggi. Kini persoalan paling besar bukan lagi sama ada JDT mampu menjadi juara Malaysia. Itu sudah menjadi perkara yang biasa kita lihat. Persoalan sebenar ialah sejauh mana Harimau Selatan mampu pergi apabila berdepan kuasa-kuasa terbaik Asia. Jika segala perancangan berjalan dengan baik, pemain utama kekal cergas, prestasi konsisten dan JDT mampu menguruskan tekanan dalam perlawanan besar, tidak mustahil kenyataan Jun Hyong mengenai separuh akhir atau final akhirnya menjadi kenyataan. Namun, untuk mencapainya, JDT perlu membuktikan semuanya di atas padang. Nama besar tidak memberikan kemenangan percuma, rekod domestik tidak menjamin mata, dan keyakinan sahaja tidak cukup. Harimau Selatan kini mempunyai peluang untuk menjadikan musim 2026-2027 sebagai satu lagi titik penting dalam sejarah bola sepak Malaysia. Jika mereka berjaya mara jauh, bukan sahaja JDT yang akan mendapat manfaat, malah reputasi bola sepak Malaysia di pentas Asia turut meningkat. Jadi, penyokong bola sepak Malaysia, adakah anda percaya JDT benar-benar mampu mara ke final ACLE musim ini? Atau separuh akhir sudah menjadi pencapaian yang cukup besar untuk Harimau Selatan? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Nadi Sukan. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendapatkan perkembangan terkini, analisis dan kupasan dunia sukan. Terima kasih. Jumpa lagi.